Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Kimi, dalam rancangan Sembang Pasti Sampai. Baik, hari ini, podcast hari ini kita bersama dengan salah seorang pensyarah daripada UNIZA, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, bidang pengawalan Islam dan juga syariah, iaitu Dr. Faizul. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Kimi. Baik, Doktor. Hari ini kita akan bincangkan tentang topik sistem kewangan Islam. Okay, kalau kita tengok hari ini ada sebahagian pada masyarakat tahu pasal sistem kewangan Islam, ada setengah tu dia tak faham dan dia mencampur adukkan hal haram dalam sistem kewangan haram. Okay, jadi saya minta doktor terangkan dulu apa tu sistem kewangan Islam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kimi atas jemputan. Perbincangan kita hari ini yang pertama adalah apa itu sistem kewangan Islam lah. Sebelum kita pergi kepada apa itu sistem kewangan Islam, kita faham secara umum dulu apa itu sistem kewangan lah. Sistem kewangan ni adalah kita kata mekanisme yang ada dalam market kita ataupun dalam industri keuangan yang menyediakan kita kata beberapa perkhidmatan. Antaranya yang pertama perkhidmatan mobility dana ataupun kita kata tempat untuk mengumpulkan dana. Yang kedua untuk mengagihkan dana, dan kita kata untuk menyediakan kemudahan untuk membuat pembayaran, payment dan sebagainya. Sebagai contoh untuk mobility dana kita ni cari tempat untuk simpan duit. Kemudian itu bagi orang yang ada duit. Kita panggil orang yang ada surplus, orang yang ada lebihan duit. Kemudian dia nak cari tempat yang selamat, kita simpan. Itu servis yang pertama. Yang kedua untuk pengagihan dana. Orang yang duit yang dikumpulkan tadi itu, kemudiannya akan diagihkan, digunakan oleh orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan ni mereka-mereka yang mungkin tujuannya untuk membeli aset, untuk membeli rumah sebagai contoh, untuk membeli kereta, kemudian untuk pelaburan. Okay. Diorang ni adalah golongan yang defisit unit yang memerlukan dana, yang mana mereka akan pergi kepada sistem kewangan ni untuk mendapatkan dana tersebut lah. Jadi sistem kewangan ini akan mobilize dana daripada orang yang ada lebihan yang disimpan dalam institusi perbankan contohnya, kemudian diagihkan ataupun diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana tersebut lah. Okay, untuk tujuan pelaburan dan pembelian aset tadi itu. Kemudian daripada proses ini, sistem ini akan mengenakan charge yang tertentu lah. Yang mana dalam sistem konvensional yang sebelum adanya sistem kewangan Islam, charging itu tadi itulah yang melibatkan pemberian charge yang berbentuk interest. Kerana pada asas bagi sistem kewangan konvensional, mereka menggunakan kontrak pinjaman. Itu satu aspek. Aspek yang seterusnya bagi sistem kewangan ni, dia adalah tempat untuk membuat pembayaran. Kalau kita sekarang ni duk buat QR payment, orang yang berniaga dia nak dapatkan bayaran daripada pihak yang membayar, dia gunakan middleman ataupun intermediaries, orang tengah ni, yang terdiri daripada institusi-institusi kewangan sebagai tempat untuk kita kata menerima bayaran lah. Kalau dulu mungkin dia dibuat secara tunai dan sebagainya, tapi perkembangan fintech yang ada pada hari ini, financial teknologi yang ada hari ini menyebabkan benda tu lebih maju lah, kita bayar guna QR dan sebagainya lah. Itu antara servis yang dibuat. Itu kalau kita tengok secara ringkas. Kalau kita tengok pembayaran yang lebih kompleks, contohnya bayar untuk orang yang berniaga buat import ekspor, sistem kewangan inilah yang menyediakan perkhidmatan untuk membuat pembayaran dan penerimaan dana lah. Okey, itu sistem kewangan secara umum. Dan masalah bagi sistem kewangan sebagai yang saya sebut tadi itu, kalau yang dulu konvensional dia menyediakan jana keuntungan itu melalui charge interest, melalui pinjaman. Apabila adanya sistem kewangan Islam, dia menyelesaikan isu-isu yang tidak dibenarkan dalam Islam itulah. Apabila sistem kewangan ini hendak dijalankan ataupun digunakan oleh orang Islam. Antara benda yang ada dalam sistem kewangan Islam, dia menjadikan sistem kewangan yang berasaskan riba tadi itu bebas daripada riba. Okay, sebab Islam melarang jual beli yang menghasilkan riba, jual beli yang mempunyai unsur gharar, ketidakpastian, dan jual beli yang berbentuk yang melibatkan perkara-perkara yang haram. Okay, jadi bila sistem kewangan Islam diperkenalkan, unsur-unsur riba tadi itu dihapuskan daripada sistem kewangan konvensional lah.
Itu beza dia. Secara asasnya dari sudut bagaimana dia memobilasikan dana, membuat pengagihan dana dan juga menyediakan perkhidmatan lain yang berasaskan fee seperti pembayaran tadi itu, dia berfungsi sama. Cumanya dari sudut prinsip tu berbeza. Yang ni tak kisah untuk menghasilkan keuntungan dari riba. Yang Islam mengelakkan daripada berlakunya riba dalam produk-produk dan aktiviti diorang. Itu dulu. Baik, dari situ kita boleh faham yang sistem kewangan Islam ni dia maksudnya ilmu baru lah untuk kita hari ini tentang sistem kewangan. Okey. Baik, kita masuk ke segmen yang kedua, Doktor. Kita masuk di soalan kedua lah. Okay, baik. Masyarakat sekarang dia kalau dia baca saja daripada internet atau buku, dia tak faham dengan apa yang kita bincang hari ini. Jadi kalau boleh saya nak minta Doktor beri contoh produk perbankan Islam dan juga produk perbankan bukan Islam supaya mereka boleh bandingkan dan dia orang boleh tahu sebab contoh ni penting sebenarnya untuk dalam satu penerangan. Jadi saya minta Doktor tolong jelaskan contoh. Okey. Untuk memahami perbezaan sistem kewangan Islam, perkara asas yang pertama, bila kita berurusan tu, kita berurusan dengan bank Islam lah kalau kita tanya dari sudut hukum. Okey, apabila sebab bank di Malaysia ni dia ada dua jenis lah, bank konvensional dan bank Islam. Dan sebahagian daripada bank konvensional ini turut menyediakan produk yang patuh syariah lah. Yang bank-bank yang full flash ataupun sepenuhnya perbankan Islam tu kita ada 3, antaranya Bank Islam, Bank Muamalat dan MBSB Bank. Yang selebihnya dia adalah campuran lah. Namun yang campuran ni juga menyediakan produk-produk yang Islamik. So kita sebagai orang Islam, di mana berurusan dengan bank-bank ni, kita minta produk yang Islamik lah. Itu yang pertama. Dan apa beza produk Islamik dan non-Islamik ni? Bagi non-Islamik dia simple. Bagi non-Islamik, dana yang dia kumpulkan daripada pendeposit, dia anggap sebagai pinjaman. Okey, pinjaman pendeposit kepada bank. So pinjaman tadi itu ada kos bagi pihak pendeposit dan kos itu dibayar oleh bank lah dalam bentuk interest. Dan dana yang digunakan yang didepositkan oleh pendeposit dalam bank digunakan oleh bank untuk diberi pinjam kepada peminjam-peminjam dan pelanggan bank lah. Dan proses memberi pinjam itu tadi dianggap ada kos lah sebab bank terpaksa bayar kos interest kepada pendeposit. Kemudian mestilah nak ada untung, mestilah nak ada kos operasi yang lain. So dia akan kenakan charge interest kepada pelanggan. Jadi pelanggan menggunakan duit yang dipinjam tadi itu akan beli aset lah. Akan beli kereta, akan beli rumah, buat berniaga, whatsoever lah. Jadi simple. Naklah kata simple, tidak ada structure, dia ada structure. Cuma ni untuk faham saja konsep. Dia pinjam, kita ni pelanggan pinjam akan gunakan pinjaman tadi untuk beli kereta sebagai contoh. Dan kita beli kereta tadi itu, pinjaman tadi itu akan dibayar secara bulanan selama mengikut tempoh yang kita setujui. Berbeza dengan sistem kewangan Islam, contoh produk perbankan Islam pula adalah apabila pelanggan ingin mendepositkan dana, para pendeposit ingin menyimpan dana dia orang dalam akaun perbankan, bank-bank Islam ni dia akan mengambil deposit berkenaan dengan kontrak wadiah, kontrak jagaan, iaitu bank tolong simpan dan jaga dana yang didepositkan oleh para pelanggan dan perkhidmatan ini tidak menghasilkan sebarang keuntungan lah kepada pelanggan secara asasnya. Namun bank boleh menyediakan ataupun memberi hibah ataupun pemberian tanpa balas kepada pelanggan mengikut kemampuan dan keadaan kewangan bank lah. Kalau untung dia boleh share, kalau tak ada untung dia tak perlu share lah. Jadi itu menjadikan kontrak di antara pendeposit dengan bank bukannya kontrak pinjaman, tapi kontrak simpanan. Itu di peringkat pendeposit. Okey, apabila dana itu telah dikumpulkan oleh bank-bank Islam, dana ini akan digunakan untuk membiaya pelanggan-pelanggan yang memerlukan dana. Okey, sebagai contoh yang boleh kita tengok adalah sebagai contoh seorang pelanggan ni dia nak beli aset kereta. Tadi konvensional dia bagi pinjaman. Okey, untuk perbankan Islam, apabila pelanggan hendak membeli sebuah kereta sebagai contoh, pelanggan akan memberitahu ataupun memohon pembiayaan kepada bank Islam yang mana dia menyatakan hasrat dia bahawa dia nak membeli kereta. Bank apabila pelanggan datang begitu, bank akan berurusan bersama-sama dengan pelanggan untuk berurusan dengan vendor untuk membeli terlebih dahulu kenderaan berkenaan bagi pihak pelanggan. Okey, sebagai contoh kereta tu harga RM70,000,
bank akan beli daripada vendor kereta dengan pembayaran cash sebanyak RM70,000. Selepas beli daripada vendor, bank adalah owner ataupun pemilik kepada kereta berkenaan. Okay. Kemudian bank menjual kereta tersebut dengan keuntungan kepada pelanggan. Sebagai contoh, RM70,000 tadi beli cash daripada vendor, jual dengan harga RM90,000 dengan harga markup price lah. Okay. Yang menggunakan kontrak murabahah sebagai contoh. Okay. Pelanggan dia akan membeli kenderaan berkenaan daripada bank dengan bayaran ansuran selama 9 tahun, selama 7 tahun sebagaimana yang dipersetujui. Okey, bagi pelanggan konvensional, bagi pelanggan bank Islam, mereka mempunyai pengalaman yang hampir sama. Dua-dua bank dia nak beli kereta, dia dapat kereta, dan dua-dua bank menyediakan pembayaran ansuran dengan tempoh pembayaran yang hampir sama lah, kaedah pembayaran yang hampir sama. Tetapi mekanik di belakang kedua-dua jenis perbankan ini berbeza. Satunya menggunakan kontrak hutang, satunya menggunakan kontrak jual beli. Dan perbezaan ini secara perundangannya adalah satu perkara yang valid dan sah lah. Itu. Itu dia ialah contoh produk pembiayaan Islam dan juga pembiayaan bukan Islam. Betul? Okay. Baik, doktor. Contoh yang doktor bagi tu ialah contoh asas kepada produk pembiayaan Islam dan pembiayaan bukan Islam. Okey, sekarang ni diorang semua nak tahu apa kemajuan sistem kewangan Islam sekarang ni yang kat dalam dunia kita sekarang ni. Okey. Kalau dilihat kepada perkembangan semasa, selain perkembangan ni sebenarnya bukan berlaku hanya pada sistem kewangan sajalah. Sebenarnya the whole world menghadapi perubahan ini, iaitu proses digitalisasi, yang mana kita mengubah cara hidup kita yang dahulunya manual, tradisional, diubah dengan satu cara hidup yang kita kata lebih automated lah kita katakan. Okay. Benda tu memberi kesan kepada industri kewangan. Kalau dulu kita sebut kita pergi ke bank, kita nak daftar buka akaun, kita kena pergi ke bank, bawa dokumen, bawa IC, photostat, cok pengesahan dan sebagainya. Sekarang ni apabila ada perkembangan digitalisasi ni, wujudnya fintech, financial technology, yang menyebabkan kita ni bila kita nak buka akaun, kita just macam enroll ataupun register macam Facebook. So proses yang dahulunya perlu buat secara manual, secara menggunakan perkhidmatan manusia lah. Sekarang ni tak perlu apa-apa dah. Hanya just ada apps, kita download, kita register, kita upload dokumen. Okay. Yang dulunya bila customer nak buka akaun, bank kena buat KYC, dia panggil know your customer punya polisi. Dia kena siasat dan sebagainya. Tapi bila benda tu dah dibuat menggunakan digital platform, benda tu boleh di-automatekan lah. Dulu proses yang makan minggu-minggu, kadang bulan-bulan, sekarang ni dah makan hari, even split second pun dah boleh settle. Itu kita kata perkembangan sekarang yang menyebabkan proses pengurusan keuangan industri perbankan itu berubahlah, dia jadi lebih cepat dan sebagainya. Itu dari sudut dalaman dia. Dari sudut produk, kalau dulu kita kalau nak buat payment mestilah kita kata secara tunai. Sekarang ni cashless. Okay, kita dalam wallet tak ada duit. Yang penting ada handset. Kan? Wallet tak ada pun, ada handset. Sebab apa? Dah ada teknologi yang membolehkan kita tak perlu bawa duit dan kita boleh buat pembayaran through apps dan sebagainya. Itu adalah kita kata perkembangan digitalisasi yang ada. Selain daripada itu, kita juga sekarang ni, kalau dulu traditionally kita nak buat pembiayaan, kita pergi kepada bank. Sekarang pembiayaan dah tak perlu pada bank. Kita boleh buat embedded financing dia panggil. Industri yang bukan perbankan boleh menyediakan pembiayaan. Buy now pay later, yang tu kita kata paling glamour lah. Kita dengar kat Shopee, Dash and Go, TikTok, Boost, whatsoever lah. Semua benda tu dia adalah platform yang bukannya platform keuangan, dia adalah platform untuk berniaga. Tetapi sistem yang ada membolehkan diorang menggerakkan dana. Dan dana yang ada membolehkan diorang menawarkan pembiayaan. Cuma tak adalah sampai beri cash. Tapi kita nak beli barang, kita tak perlu bayar cash lah. Tak perlu bayar secara langsam. Yang mana sistem yang ada membolehkan kita membuat pembayaran secara ansuran. Sama seperti contoh yang saya beri dalam jawapan sebelum ni, yang mana kita boleh bayar secara sikit-sikit, 5 bulan, setahun, whatsoever. Dan benda ni adalah perkembangan terbaru yang menjadikan kita kata industri kewangan, landscape industri kewangan tu berubah sekarang ni sebenarnya. Okay.
Dan mungkin sedikit masa lagi kita akan melihat mod-mod barulah dalam industri kewangan ni yang mungkin dikuasai oleh bukan perbankan lah. Ataupun mungkin masih lagi perbankan, tetapi industri perbankan itu berubah dari sudut approach dan sebagainya lah. Itu antaranya. Dan kita kata perkembangan teknologi ni industri tak boleh elak. Sebab apa? Generasi baru sekarang dia lahir dengan teknologi ni. So mereka ini adalah pengguna tegar yang sebenarnya tidak boleh diubah lah. Industri kena ikut perkembangan tu, dan itulah sebenarnya antara faktor yang pada saya lah akan menjadikan keadaan industri kewangan pada masa akan datang ni berbeza lah berbanding dengan sekarang. Baik, terima kasih Dr. Faizul atas pencerahan kita hari ini. Banyak ilmu yang dikongsi oleh Dr. Faizul, jadi ambil, take note, jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Ingat, ambil yang halal dalam hidup kita supaya hidup kita lebih diberkati oleh Allah SWT. Baik, sampai situ saja podcast kita hari ini. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Yang kita ingat jauh sudah semakin dekat. Yang kita ingat tinggi